Setiap usahawan ada cerita. Cerita yang bermula dengan idea, harapan dan keberanian. Dalam proses mereka logo dan jenama, inilah sebuah identiti dilahirkan. Penggunaan cap dagangan yang betul penting untuk memastikan perlindungan undang-undang dan mengelakkan penolakan pendaftaran. Sebelum menggunakan sesuatu cap dagangan, lakukan carian bagi memastikan cap dagangan tersebut tidak dan sedang digunakan dan telah didaftarkan oleh pihak lain. Langkah ini penting untuk mengelakkan pelanggaran hak cap dagangan. Pilih cap dagangan yang unik dan boleh dibezakan dengan cap dagangan yang lain. Cap dagangan yang unik atau distinktif memberikan skop perlindungan yang lebih kuat di bawah undang-undang. Penggunaan perkataan ciptaan yang tidak mempunyai maksud di dalam mana-mana kamus digalakkan kerana ia mudah untuk didaftarkan sebagai cap dagangan. Sekiranya sesuatu perkataan dalam cap dagangan merujuk secara langsung kepada barangan atau perkhidmatan atau tidak distinktif, pemohon boleh memasukkan voluntary disclaimer bagi perkataan tersebut. Perkataan yang hanya menerangkan jenis, kualiti atau ciri produk atau perkhidmatan tidak sesuai digunakan sebagai cap dagangan. Penggunaan cap dagangan yang sama atau hampir sama boleh mengelirukan pengguna dan melanggar undang-undang. Cap dagangan tidak boleh mengandungi unsur yang tidak bermoral, bersifat skandal, menyinggung sensitiviti, melibatkan lambang kebangsaan atau dasar kerajaan. Penggunaan nama tempat adalah tidak dibenarkan sekiranya tiada kebenaran oleh pihak berkuasa atau sekiranya ia mengelirukan pengguna mengenai asal barangan atau perkhidmatan. Elakkan penggunaan tahun seperti since 2020. Sekiranya penggunaan tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akuan berkanun atau dokumen sokongan. Simbol R hanya boleh digunakan bagi cap dagangan yang berdaftar. Penggunaan simbol ini tanpa pendaftaran adalah tidak dibenarkan. Penggunaan cap dagangan yang betul membantu melindungi hak pemilik dan kepentingan pengguna. Pastikan cap dagangan anda mematuhi keperluan undang-undang sebelum digunakan atau didaftarkan. Jenama yang anda cipta belum tentu milik anda jika tidak didaftarkan. Jika anda suka video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Nantikan episod seterusnya.